Sesi 452 bab 2 Al-Hiwar As-Sani. Okey, Al-Hiwar As-Sani iaitu dialog yang kedua di muka surat 37. Tajuknya ialah Fi Sayyarah Al-Ujrah. Fi di dalam, Sayyarah kereta, Al-Ujrah sewa. Okey, Sayyarah Al-Ujrah ni, kereta sewa ni kalau sekarang senangnya kita sebut Grab lah. Grab, Maxim, InDrive gitu. Okey, so untuk Al-Hiwar As-Sani ni ada dua watak. Okey, so watak yang pertama ialah As-Sa'iq, iaitu pemandu lelaki. Okey, As-Sa'iq ialah pemandu lelaki dan Ar-Rakib ialah penumpang lelaki. Okey, so kita tengok dialognya. As-Sa'iq dia cakap, Sabahal khair, ila aina turid an tazhab al-yawm. Sabahal khair, selamat pagi. Ila aina, ila ke, aina mana, turid kamu mahu, an tazhab kamu pergi. Okay, turid kamu mahu ialah fi'il mudhari' untuk anta. Kemudian tazhab pun ialah fi'il mudhari' untuk anta, kamu lelaki. Okey, bila dalam ayat ada fi'il bertemu dengan fi'il, kita tak boleh terus tulis turid tazhab. Okey, kita kena ada tambah tengah-tengah dia ni, penyambung di antara dua fi'il. So turid an tazhab maknanya ialah turid kamu mahu, tazhab pergi. So turid an tazhab kamu mahu pergi, al-yaum hari ini. Okey, ke mana kamu mahu pergi hari ini? So, penumpang tu pun cakap, Sabahan Nur. Okay. Reply kepada Sabahal Khair ialah Sabahan Nur. Makna dia sama, selamat pagi. Urid, saya mahu. An, azhab, saya pergi. Okay, macam saya bagi tahu tadi, antara dua fi'il kena ada an. Supaya dia boleh jadi, saya mahu pergi. Okay, urid an azhab, saya mahu pergi. Ila ke al-funduk hotel, li untuk qada melakukan amali kerja saya. Amal kerja I ni ataupun ya ni menunjukkan ana yang bermakna saya. So amali kerja saya. Okey, kemudian kita tengok apakah pemandu tu cakap lagi. Mandu kata, Hasanan hal tufaddil funduk khas. Hasanan, baiklah. Hal, adakah. Tufaddil, kamu prefer. Okay, kamu lebih suka. Funduk, hotel, khas, yang khusus ataupun yang tertentu. Okay, spesifik hotel. Ada spesifik hotel yang kamu mahu. Okay, so penumpang tu pun reply. Dia kata apa? Okay, penumpang tu kata, Abhas an funduk qarib min makan amali wa yatamayyazu fi marafik munasibah lil ijtima'. Abhas, saya mencari. Okay, abhas, saya mencari funduk, hotel, qarib, dekat, min, dengan, makan, tempat, amali, kerja saya, wa, dan yatamayyazu. Yatamayyazu mempunyai ataupun dilengkapi. Okey, apa benda yang dilengkapi tu? Hotel tadi. Okey, yatamayyazu, hotel tu hendaklah dilengkapi bi dengan marafiq, facility. Okey, facilities munasibah yang bersesuaian, lil untuk, ijtima' mesyuarat ataupun meeting. Okey, lepas tu As-Sa'iq pemandu tu pun reply, Hakaza minal ahsan. Okey, min al ahsan kita sebut minal ahsan. Al-bahs an fanadik Marriott wa Hilton wa ghairiha allati taqa'u fi wasat al-Madinah. Hakaza, oh begitu. Minal ahsan, lebih baik.
Al-bahs, cari. Okey, dia suruh dia suruh pelancong penumpang tadi tu cari an fanadik. Fanadik ialah hotel-hotel. Okey, fanadik ni ialah jamak taksir untuk funduk. Funduk satu hotel. Fanadik, hotel-hotel. Okey, seperti hotel apa? Marriott, dan Hilton. Wa ghairiha, dan ghairiha sebagainya. Okey, wa ghairiha dan sebagainya dan lain-lain. Okey, allati yang taqa'u terletak. Okey, yang ni berbalik kepada hotel lah. Okey, hotel yang terletak di wasat, tengah-tengah. Al-Madinah, bandar. Okey, kemudian penumpang tu pun reply. Okey, penumpang tu pun reply. Hal hazihi al-fanadik ba'idah an marakiz at-tasawwuk atau al-mata'im. Okey, hal adakah hazihi ini al-fanadik hotel-hotel. So, hal hazihi al-fanadik, adakah hotel-hotel ini ba'idah, jauh, an, dari marakiz at-tasawwuk. Okey, marakiz at-tasawwuk ialah pusat-pusat membeli belah. Okey, shopping kompleks. Atau al-mata'im, restoran. Okey, kemudian Said pun reply, pemandu tu pun reply. La al-fanadik qaribah min marakis at-tasawwuk wa al-mata'im. La, tidak. Al-fanadik, hotel-hotel itu qaribah, dekat, min, dengan marakiz at-tasawwuk, pusat-pusat membeli belah, dan al-mata'im, restoran. Okey, kemudian penumpang tu pun reply. Da'ni ufakkir fi haza al-amr awalan. Okey, da'ni, biarkan. Ufakkir, saya berfikir. Fi haza. Fi untuk haza ini. Al-amr, perkara. Awalan, terlebih dahulu. Okey, so da'ni ufakkir fi haza al-amr awalan. Let me think first. Okey, kemudian As-Sa'ik tu pun reply. Atamanna an tajida al-funduk al-munasib li itmam amalika. Atamanna, saya berharap, an tajida, kamu jumpa, al-funduk, hotel, al-munasib, yang bersesuaian, li, untuk, itmam, menyelesaikan ataupun menyelesaikanlah, amalika, kerja kamu. Amali, amal, kerja kamu. Okey, so itu ialah hiwar yang kedua untuk TSC 452 bab yang kedua.